Marina, terima kasih. Mantap betul, thank you so much. Cik Ibra, Mia lapar geng. Ya, lapar ni Mia. Mau puasa insyaAllah. Mia, tu kena puasa lah kan? Betul tu. Abang jangan minum air pula satu hari tak? Betul tu kita ambil Khamis ke? Malas nak berebut dengan Rabu. Okey, kita ambil Khamis lah. Saya meniaga air. Maratu, thank you so much. Bantu kawan, saya pun dah tutup betul. Maratu, thank you. Maratu, thank you. Maratu, thank you. Mantap. Mantap. Pan. Bisa. Kata hari tu nak suruh datang ni, Maratu. Dia akan ada perbezaan. Kan nak suruh, kata nak suruh datang apa tu? Track. Lalu tekan. Ya, track. TRX. Track dah. Kita cakap, semangat dah tak ada dah. Maratu, thank you so much. Susah dah. Tap screen pun mesti atur lebih. Kalau nak makan ubur-ubur boleh diatur. Ubur-ubur? Ubur-ubur ikan lele? Aku doa nak mati sekarang. Maratu, thank you. Mantap. Maratu, thank you so much. Sepatutnya yang kena baca doa tu bukan aku. Maratu. Thank you. Sepatutnya kau. Berjubah nampak tu. Thank you Maratu. Baik terus Mama. Mana dia untuk lebar ni. Kau memang beli baru tu? Apa dia? Palazzo tu? Palazzo. Kau pakai tu Palazzo kan? Nanti susah. Tak apa, saya bawa balik dah. Okay. Tadi kena Palazzo post. sempat Baik doktor. Lisa. Boleh. Beritahu aja. Kau terlalu sangat pakai Palazzo, aku dah tak faham dah mana satu. Mana satu jubah, mana satu Palazzo. Aku tak tahu dah aku. Dia gimana? Aku ingat dia pakai Palazzo. Kau nak explore kat mana tu? Kau balik. Sebab dia dengar bunyi komplit. Ha? Bunyi kau komplit tadi. Dia patah balik. Kita pergi belah sana lah tu. Jom, dah lama tak ada. Pusing abang, pusing Wan. Pusing. Nak naik atas ke apa? Nak naik atas ke apa? Ha? Sini lah baca doa sini. Apa yang kat sana? Patah balik nak baca doa. Sini doa sini. Kita bagi Al-Fadil Ustaz Syekh Keh Kepala Labu. Syekh Keh Kepala untuk mengetuai bacaan pada malam ini. Kita persilakan dengan segala hormatnya. Auzubillahi. Wih, tajam. Ini puasa keempat baru habis ni. Sampai sahur ni. Puasa keempat ni. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Dia dengar bacaan tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Amin. Kau ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa keluarga kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Amin. Dosa-dosa rakan-rakan seperjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Amin. Kau murahkanlah rezeki keluarga kami, ya Allah. Amin. Kau murahkanlah rezeki saudara mara kami, ya Allah, seperti air zam-zam yang
mengalir ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Kau berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah. Amin. Kau jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Amin. Kau kurniakanlah kami kekayaan di sisimu sehingga kami tidak meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Tiup satu. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Sesungguhnya hari ini hari yang berkah ya Allah. Amin. Kau bukakanlah pintu rahmat, Amin. pintu hidayah, Amin. pintu nikmat, Amin. pintu Amin. rezeki, Amin. pintu kebaikan, Amin. pintu kesihatan, Amin. pintu keampunan terbuka Amin. luas ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Kau jauhkan kami daripada malapetaka ya Allah. Amin. Kau jauhkan kami daripada sebarang musibah ya Allah. Amin. Kau jauhkan kami daripada sebarang kecelakaan ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Amin. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah. Amin. Kau murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Amin. Kau berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ramadan. Hei, bahaya. Tunjuk lah. Tunjuk lah. Tunjuk lah. Bodoh lah main filter ni. Orang tengah baca doa kot. Kau ni tak respect agama aku. Sampai kau tak respect agama aku. Sampai tak respect agama aku ni kenapa? Ini aku salah. Aku ni bukan agama apa. Dia bukan. Sampai nak ubah filter pula. Kau sampai tak respect agama aku ni kenapa? Ini bukan agama apa. Dan nombor 3 lah Bu. Ni pula Angah pegang gitar nombor 2 tu. Pegang gitar tu nombor 2. Ya ke? Sekejap. Jadi. Sekejap. Pegang seruling tu. Aku kena buat DP. Kau pegang seruling kau. Let's go, let's go. Tanah. Jatuh. Dalam Microsoft. Satu lagi dalam Microsoft. Okay, jom. Let's go. Nakkan lapar. Bosan cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera. Sekarang 2.47 minit pagi. So hari inilah bermula lah. Mana ni? Ni dah sahur kita. Kemudian cakap dengan kita suasa untuk hari yang pertama. Mama Ratu, thank you so much. Mama Ratu. Geng, Mama Ratu kejar guys. Donat pula. Mama Ratu, thank you so much. Sepanjang bulan Ramadan ni explore berjalan seperti biasa. Semua terlewatkan sedikit waktu live kita. Kita akan lakukan aktiviti ataupun Mama Ratu, thank you. di mana Suka Muhammad. geng hiking melakukan explore pada bulan Ramadan. Kita mungkin akan bertemu dengan diorang juga. Tapi hari ni mungkin taklah. Diorang masa dalam pertengahan Ramadan mungkin Tengah-tengah ramai ada. orang akan Mama Ratu, thank you so much. sementara menanti waktu sahur. Dan tahun-tahun yang sebelumnya. Mama Ratu. Kita akan jalankan aktiviti explore. Saya tak tahulah nombor 1 saya nak tengok ni. Kejap. Kita bekerja Kita nombor apa sekarang ke? dalam aktiviti. Mama Ratu. Mantap.
Tak boleh nak tengok. Macam mana nak tengok ni? Saya tak tahu apa nama. Mama Ratu, thank you so much. Mantap lah. Mama Ratu meledak. Nombor 2 Okey. Sebab saya dah lupa dah mana satu. Dia punya ni. Ini lain. Ini lain. Ni Haziq nombor 1. Kita nombor 1? Kita nombor 1? Wow. Okay, kita nombor 1, geng. Saya tak nampak tau. Saya tak tahu mana satu. Saya tak tahu mana satu, geng. Nombor 1 ahead by 2.7. Okey, baik. Nombor 2. Okey, yang mana baru masuk. Dah jatuh yang nombor 2 Minta tolong tekan dekat profil saya kat atas ni 2 kali. Okay. Kemudian korang tengok ada BTT yang depan ni. Nombor 5. So saya nak korang tekan. Siap. Like ni, Ramadan komen. Mana satu ni share dan repost ni. Go live Ramadan 28. Go live Ramadan Apa ni, add to favorite baru 1. Go live Ramadan ke? Saya nak kena ada yang warna kuning ni kena 1000, yang share ni kena 1000. Oi. Bukan. Ni gegat pergi ambil. Gegat pergi setiap masjid yang ada dekat area Selangor ni untuk buat BTT. Malam treasure. Sepanjang setiap hari akan ada BTT baru. Masjid-masjid baru. Oh, tak nampak lagi saya mana satu. Saya tak nampak mana satu, geng. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Go share, geng. Share. Digit 1 nombor 2, alhamdulillah. Share. Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome siapa-siapa yang datang, siapa yang singgah live ni. Thank you so much kerana hadir. Selamat berpuasa. Sekejap lagi kita akan kita explore, lepas tu sekejap lagi kita akan bersahur ya. Alright. Thank you pada siapa-siapa yang masuk live ni untuk tahan mata untuk sahur. Thank you so much korang kerana memilih live ini walaupun kita tak berapa ramai sangat ni. Ikaw salam. Di bulan-bulan puasa saya cakap awal lagi kesenduan akan terasa bila bulan puasa ya geng. Kak Long, thank you. Kesenduan akan terasa. Saya harap korang tak boring lagi sepanjang bulan puasa ni. Dia punya arwah dia memang tak apa-apa nak kuat dah bulan puasa ni. Kak Long, thank you so much. Mantap lah Kak Long. Tapi tak apa, kita jalan je sebab ini kerja. What the happening? Hal. Dan Musan, terima kasih. Kenapa pula? Aku disyaki mengidap penyakit The Conorostomocono Decepticon di Optimus Prime. Mana? Tadi. Alah, satu lagi dah lah. Tadi. Kenapa? Sebab aku kencing berasap. So aku adalah keturunan Hellboy. Setiap hari betul lah ni. Kencing berasap. Ya, kencing berasap boy. Aku nampak ni apa yang perlu aku lakukan. Setiap hari kita air lagi. Kau kencing. Kau macam tak ambil tahu ya aku ada penyakit tu kan. Itu bukan penyakit. Kencing aku berasap. Kencing berasap tu normal. Kau tengah sejuk ni. Kau tengah sejuk ni. Tak, kau kencing Air kencing kau panas. Aku nak tengok berasap sama ke tak dengan aku. Berasap. Kencing. Main kepala kau. Meh, Kau kena kan nak suruh kencing ni. kencing aku berasap kan. Kuasa aku kena balik. Mudah. Itu je sebenarnya. Mudah. Mudah ni nak balik awal. Aku rasa aku kena balik. Mainan kau mudah dibaca. Saya macam mana saya nak tengok ranking ni? Aduh. Bu, kat mana ranking Bu? Hampir betul lah.
Apa hidup kau ni? Kat mana ranking? Ni. Apa lagi kau nak? Ni. Kau nombor 1. Bukan kat sini. Kat mana? Apa nama dia? Ini sebelah Vol tu. Mana? Ni. Oh. Oh ni. Ha. Oh. Nombor Apa satu. aku? Aku nombor 1 ke? Nak saya tanya lah tengok dia bakar. Alamak. Oh, nombor 1 Lah sikit je point Lembu. Pakai mutabak je geng ramai-ramai. Kita pakai mutabak je sebab mutabak tu banyak point dia. Wan, dah nasihatkan aku untuk rehat, Wan. Doktor mana? Bawa 2024. Sarina terima kasih. Tahu dianjurkan untuk dia. Chosen terima kasih. Lagi 15 minit nak imsak. Tahulah. Siapa duduk KL? Boleh tak cek imsak pukul apa geng? Saya lupa nak cek imsak. Dekat apa ni? Selangor. Imsak gua apa ya? Selangor. KL pula. Selangor. Main bawah Wan. Apa? Okay, thank you yang cekkan. Malah nak google. Boleh je pun sebelah ni google. 66 6.57 lebih je. 66 am. Betul, tadi terawih buat berapa rakaat? Saya buat sekali untuk yang sampai 30 hari tu. Saya combine semua. 6 minit. 66 minit maknanya masak Pukul 6 baru makan. paling lambat pukul 5 okey tu. Mantap. Pukul 5, 5.30 makan. Okey, mantap. Bisa. Saya buat live kot kan. Sekejap lagi. Kat area-area kemah tu, Wan. Kemah? Kemah mana? Kemah mana? Tadi yang depan. Aku lag, Wan. Hai. Kau pakai lain apa? Ni mobile lah. Tu mobile. Mobile tak boleh. Pakai ni, pakai Celcom. Celcom. Tapi kau pakai mobile. Okey je, 3 bar. Kak Long. Kak Long, thank you. Dia kata dia nak kerja imsak 6 minit. Apa yang dia kejar? Di sana terawih pertama ya, Mafi. Ya, betul. Benar itu. Nuai, terima kasih Nuai. Nak dalam bulan betul. Okey geng. Untuk iftar kita dekat Material Hall, kita dah lock 22 hari bulan, hari Sabtu. Harga dewasa RM75, kanak-kanak RM69. Okey. So siapa-siapa yang nak buat payment boleh buat payment terus kat Mel Yasmin. Kita nak booking Sebelum 15 hari bulan. payment sebelum 15 hari bulan ni. Sebelum 15 hari bulan Kak Long, tak nak join Kak Long. Kak Julie pergi tu. Kak Long, Abang Long. Iftar, KL. Patrick Hall, 22 hari bulan. Nak pergi isi nama korang dalam TL. Oh, before 15. Okay, Roger. Yes. Boleh start payment. Boleh. Dalam grup dah ada dah. Dah ada listing. Naik KL. Kambing. Bisa tak? Hari Sabtu kak itu? Daging harimau menangis semua ada. Hari Sabtu? Ada 100 jenis jual dah. Kita memang buat hari Sabtu. Tengah-tengah Ramadan. 22 hari bulan kita buat ujung-ujung. Boleh shopping-shopping sikit kak. Kat KL. Okey, baik. Malam ni lebih kita pada explore santai-santai sepanjang bulan Ramadan ni. Kita tak boleh nak expect lebih. Amin, terima kasih. Kak Julie, Kak Siti pergi. Mama Ratu pergi tak? Mama Ratu 22 hari bulan. Mama Ratu. Syuk Lafiq, thank you jumpa kita. Memang jumpa semua.
Jemput semua. Tapi sendiri-sendiri ya. Mahal kali. Cuma kita nak momen buka puasa sama-sama je. Dekat Matre Hall. Kalau nak ikutkan tempat tu, antara tempat the best jugalah untuk buka puasa. Saya rasa lah, sebab saya pernah dengar. Ramai. Sebab Dewan tu untuk lebih kurang 1,000 pax. Ramai. Siap ada apa tu? Siap ada pentas lagi. Kemungkinan Bos Wan dengan Labu akan nyanyi. 79 RM betul. Bukan. Untuk dewasa RM75. Untuk kanak-kanak daripada umur 6 tahun sampai 12 tahun RM69 sahaja. Mahal sikit lah kanak-kanak tu. Tapi tak tahulah Diorang letak harga macam itu. Cuma yang dapat kurang yang dewasa je. Sepatutnya harga 79. Tak, sepatutnya harga dia 89. Dia bagi turun 79. Bos Wan hentak lagi, dia bagi lagi turun 75. Cuma kanak-kanak je stay RM69. Tu harga promotion sampai 7 Mac Syafiq. Tapi kita dapat harga tu lah. Tapi kita dapat harga tu. Labu ni dah balik ke? Oh, ada. Early bird tu. Okay. So kita dapat harga tu sampai kita boleh cuma sebelum 15 dah kena buat payment lah supaya kita lock seat tu. 22 kita makan bersama. Senyap kali. Tak. Aku pakai Selcom. Sekejap, saya tukar SIM card sekejap. Tak sahur ke bang? Sahur pukul apa? Sekarang pukul 3. Aku kalau belum puasa ni yang menyirap nak menjawab soalan-soalan tu aku. Tak sahur ke? Apa siang kau lupa sahur awal? Udah bawa beg AF tu bapa. Apa tu? Early bird lah apa ke bebet pula perginya. Early bird lah apa ke bebet pula ni. Lambatnya kat Juli. Komen. Ke baru keluar komen tu? Buang-buang je handphone aku. Ngomong kali. Tengok 16 cantik lah. Bukan juga lah. Bakat ni. Sebab puasa. Aku pakai mobile. Tu pakai Selcom. Last. Aku terlatah lah. Berikan Indo beda satu hari puasanya Abang Fik. Ya, di sini Singapura, Malaysia, Brunei. Brunei sekali ya, geng. Kami berpuasa pada hari ini, hari Ahad. Indonesia sudah puasa kan? Ini terima kasih. Ini terima kasih. Ini terima kasih. Ini terima kasih. Murtabak. Tu murtabak tu, geng. Oi, aku pula bengak sini. Kita pula yang bengak kat sini. WH, terima kasih. Semangat semua, geng. Yang baru masuk, geng, jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk tapping. Jangan lupa untuk membantu Ramadan Karim ataupun apa nama dia tu? Murtabak. Murtabak tu panas lagi, geng. Tak percaya, try pakai murtabak. Berasap-rasap lagi. Anun, terima kasih. Dila, terima kasih. Senyap ya.
thank you kau. Kondo yang tepi-tepi tu. Sambil-sambil korang tengok live ni, korang jangan lupa berselawat, berzikir di rumah tu. Sambil-sambil tengok live ni. Ui. Ni lintah bulan Lintah bulan ke ni? Noti apa noti? Ya Allah, si noti ni kan. Jom. Mute. Bukan. Confuse lah ni apa Sekejap, tanya pakar hutan. Wan. Kau pakar hutan kan, Wan? Kau pakar hutan kan? Ni apa? Saya letih nak jawab soalan yang sama. Mana? Besi apa? Bukan. Besi kau. Binatang ke? Datang. Berapa kali aku jumpa datang ni? Tak gerak pun? Gerak. Cuba kau pegang. Pegang? Ha. Lintah lah. Entah apa. Macam tak bergerak. Bergerak tadi bergerak. Pura-pura pingsan tu. Pura-pura pingsan? Pura-pura pingsan tu. Lintah bulan tu kata. Confirm lintah bulan. Cuba letak kat kau punya tangan, Wan. Untuk? Kalau lintah disedut darah. Ini lintah. Lintas abang. Bukan lintas. Kalau lintah bulan. Gosong. Besar. Siapa yang... Wow. Kan dia bergerak tu. Dia dah kenyang ni. Siapa yang dia bedal ni? Bagi garam. Kita orang buat konten explore, bukan konten masak. Bawa garam gula-gula. Bagi garam. Kalau konten masak je bawa garam. Apa hal bawa garam pula? Okay. Diorang walaupun diorang tebas juga benda ni. Tak semak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman wa lahu bismillahirrahmanirrahim. Dia puasa kali kan mungkin lah. Lintah dan sahur tu kan? Patutlah. Lintah? Lintah dan sahur. Hashtag dan sahur. Mungkin malas tu. Dan sahur. Kalau ni dia buat pandang insyaAllah. InsyaAllah. Kenapa bapak in live? Berapa in live ke? Tu ada. Dah komplit tu. Ha? Tak dengar? Hantu Dia tak kena ikat pun kita kumpau. Dia tak kena ikat pun kita kumpau. Lagi pula dah kena ikat. Kat mana pula nak buka ikatan dia tu? Dalam tak kena ikat pun kumpau, apatah lagi kena ikat? Bawah ni kita panggil perkampungan Indonesia yang bawah ni. Dekat sebelah sana ada perumahan. Baru dah balik bapa. Rumah kongsi. Okay, rumah kongsi kat belakang ni. Masih lagi ada rumah tu tapi orang tu dah tak ada dah kot. Rasa orang dah kena tangkap. Tapi ramailah dulu. Masa mula-mula belum lagi tempat yang jadi Belah-belah sana aku rasa ada lagi Wan. tempat hiking. So banyak. Ramai gila dia orang duduk dalam ni. Okay. Ramai sangat. So macam mana yang ramai dalam live kita sekarang 1,900 orang tapi tak gerak. Tak bergerak kita punya mutabak tu. Saya pun tak faham juga. Kan? Kebetulan baru bergerak Fazli bagi. Dia kena cakap. Foreigner. Sebab tu kita panggil perkampungan Indonesia. Sampaikan ke depan ni ada tasik. Tasik tu digelar Indonesia Lake. Tasik Indonesia. Nampak tak? Ya.
Ha? Kan ada signboard dia. Oh, Indonesia Lake. Indonesia League Terus dia bagi nama Indonesia Lake terus. Apa hal? Ya Allah, abang dekat Kelantan panggil lintos. Oh iya ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bukan tadi punya cerita ke tu? John, satu lagi bang. Litoh. Itu bang, satu lagi bang. Mam, jalan dulu mam. Jalan, Imam lah jalan dulu. Kenapa aku jalan dulu? Imam. Tak boleh. Engkau tadi solat tarawih depan imam kot? Lebih afdol. Tak boleh. Depan. Tak boleh. Engkau solat tarawih tadi kau depan imam. Takkan ni tak boleh? Aduh, begitu ke? Ya, begitu. Kami tak masuk. Labu depan imam. Main-main je. King, satu gift box Ramadan boleh naikkan jadi 4.5. So dia kali 2. Main-main labu. Bukan biasa-biasa. Tengok tu. Tengok pada pakaian pun tahu. Nampak? Tak, nampak tu. Pejuang ni nampak ni. Ini kalau letak semboyan budak-budak ni. Nampak tu? Oh, laju ya? Ha. Wow. Kerawai ni. Kerawai ni daripada Indonesia, Thailand, Malaysia, semua ada kerawai ni. Tinggal besar dengan kecil je. Kat mana kerawai besar tu bukan putus. Jalan Karak. Woi, besar kerawai paling besar pernah saya jumpa. Rajuna mengajuk ke apa? Enggak. Tak nampak kan? Tak nampak. Kita tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ni. Nampak apa semua tak nampak. Sampai depan ni lecak ni dia. Tengok ni dia tarik air ni Wan. Ni. Maknanya ada orang lagi ni dalam ni. Dia tarik air ni. Ada orang lagi dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Shima, terima kasih. Jangan bapak tu. Okey, je tu. Kena laju. Mutabak kan, jangan berhenti mutabak tu. Mutabak dengan yang satu koin tu jangan berhenti kan. Come on. Kak Romi, terima kasih. Tiara, thank you. Shima, terima kasih.
Semak kat sini. Senyap kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari benda bang. Cari makanan. Nak sahur ni. Kerawai dia lah. Ya Allah, kerawai ni. Assalamualaikum. Sama, terima kasih. Sama, thank you. Betul senyap weh ni. Salma puasa tak nanti? Salma daripada hari tu not understand. Sekejap kita test. Salma, puasa ke tak tu? Maaf atas kekeliruan sebelumnya. Bukit Kasing terletak di Batu Pahat, Johor dan bukan di Petaling Jaya. Mengenai kisah mistik Kepala di Bukit otak dia. Kasing, terdapat cerita-cerita seram yang beredar di kalangan penduduk setempat. Salma, kita dah berbincang pasal benda ni. Bukit Gasing bukan dekat Batu Pahat. Bukit Gasing berada di Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Sekarang ni aku berada dekat Bukit Bunian. Salma? Tak boleh pun? Senyap terus Salma. Tengok. Salma, cakap lah apa-apa. Salma. Salma. Ni ada berlari ni depan aku. Bu. Merapat tu, Bu. Tu. Goyang mat dari tu. Ya. Aku nampak. Merapat tu, Bu. Dia kembali tu. Belakang sikit, Bu. Oi. Dengar tak, Bu? Dia step dia ni. Nampak balik. Dengar. Oi. Syah. Kena sikit. Oi. Binatang. Dengar suara ni. Macam binatang weh. Balik bayar. Dia nampak geng tadi. Dia, korang mungkin tak nampak. Saya nampak dia punya macam lari. Ke sini dia punya pokok-pokok bergoyang. Woi. Audio visual semua Ni babi bodoh. Weh, bunyi. Kau cakap kat aku ke? Dengar Dengar. Dengar. Dah tak payah. Dah tak payahlah bunyi. Yang penting aku nak bawa balik. Tak bila kalau kat hutan ni. Mana ada ping kat hutan ni. Semua yang tu. Yang pink. Dengar. Banyak ni aku rasa. Malai pink. Aku rasa tengah berkampung kat sini ni.
Dengar. Oi. Abi? Bukan. Abi? Kinzir. Kinzir? Bulan-bulan puasa ni maksudnya belaan orang ke macam mana ya Puan? Ya Allahu Akbar. Apa babi tu? Geng. Nur Hafizah Muhaimin. Saya ni buat explore. Korang jangan duk peduli pasal hantu ke pasal jin. Kan? Saya ni buat explore. Ada ke? Tak ada ke jin tu? Kita hantar kat dia. Aku ni buat explore, geng. Tolonglah faham konsep. Kata-kata babi tu. Ya Allah. Belaan orang lah. Apalah. Tolonglah faham konsep. Aku ni buat explore. Sebelah kanan ni. Kiri kanan masalahnya. Sebelah kanan ni tak tahu apa benda. Nak kerja aku nak kerja labuh. Kenapa lah? Isi lebih. Ha? Isi lebih. Yelah isi lebih lah dia nak kejar. Babi ni memang dia suka slow-slow dulu tau. Ya. Sebab aku tengok belah kanan. Lepas tu pecut. Ni nampak. Baru ni. Nampak? Baru ni. Kan aku cakap. Oh. Wan pula dah. Bu, jalan bu. Besar tu. Jalan bu. Ni semua tempat. Nampak? Kihok ke? Ya. Kalau bulan puasa. Itu babi. Tengok. Ni semua ni. Baru. Ni semua ni. Masalahnya dia menyondol masalahnya. Ni semua ni. Ni tempat dia ni. Tempat dia berkubang. Kihok. Tadi bapa baik. Bi? Oh, Bi. Ada pendapat yang mengatakan dengar baik-baik. Ha? Itu apa? Oh, burung eh? Monyet? Burung? Tadi kena-kena je. Nak kena macam mana kalau macam ni nampak eh? Innahum Sulaiman wa innahum Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa tu? Oh. Semak siap. Bau minyak. Bau minyak urut. Apa tu? Bau minyak urut. Ada pokok ni ke? Minyak tu ke? Macam-macam pandangan tapi yang paling clear ialah macam ada satu pokok-pokok yang ada bau macam minyak urut tu. Tapi tak ada pula saya nampak. Dulu masa sekolah-sekolah saya suka bau macam tu. Wangi siap. Tak ada. Tanya satu soalan boleh? Bisa. Jangan tegur. Kena tegur. Kalau saya tak beritahu, korang kalau saya macam itu, korang of course korang tanya bawa apa itu bapa? Tapi baik. Sulaiman.
Saya bagi pendapat yang masuk. Kalau tak ialah masih lagi orang mencuri bulan puasa. Kalau tak, ialah masih lagi orang menengki mak ayah bulan puasa. Terima kasih, Tati, terima kasih. Ya, sebenarnya di Belenggu, Ada yang penting puasa tu setan hasut ke? Koma tu yang setan apa? di Belenggu, syaitan dibelenggu oleh amalan-amalan kita yang banyak ketika bulan puasa. Tapi kalau kita tak buat amalan-amalan yang sepatutnya kita buat pada bulan puasa, maknanya dia kuat lah. Apa? Apa tu? Kenapa atas pokok tu dia macam bukan yang tu, itu reflektor belakang tu. Macam ada mata. Tak pernah sampai ujung tu Ada lain tu. Bukan lain je, babi pun ada di sini. Ini yang jalan tembus ni ke? Tembus rumah? Yang kita jalan tu bukan ini kan? Oh. Jalan ni saya tak pernah lalu. Dia ambil daripada hadis, pakar hadis, matan siap, dan pandangan yang paling masyhur. Cantik air dia. Bunyi meriah, okey, jangan tak ada bunyi. Tak ada bunyi tu seram. Ada toman tu apa? Saya koreng lah geng toman, haruan tu semua. Mancing, kalau saya nak mancing pun saya akan mancing laut. Bukan nak tunjuk pandai, bukan. Kalau pergi kolam pun kolam air masin. Kita cari explore dalam masa yang sama, tak lari daripada benda-benda ni. Ada orang Tak bergerak King, tabak kita. Tabak tak bergerak, Karim tak bergerak. Let's go. kalau korang tak percaya, pergilah mana-mana pusat kawasan Islam. Ada dia orang diganggu pada bulan Ramadan. Setamat puasa Ida. Tahun baru ke? Tak, laluan ni diorang dah pernah lalu. Saya tak pernah lalu sini. Orang-orang pengamat ilmu hitam ni pada bulan puasa lah. Sebab apa? Orang-orang macam kita sangka jin tak ada. Time tu lah dia hantar. Dia orang seronok sebab apa? Dia orang anggap bulan Ramadan ni tak ada jin langsung. Tak ada jin langsung. Jadi time tu lah dia orang seronok. Dia yang dia orang hantar merata. Itu yang kena masuk bulan puasa. Tak jadi kau pergi lah pusat lawatan. Kau dah tahu mana-mana kau pergi. Api? Ada hantu tu. Nak hantu. Ada ke? Main-main ke? Mana ada? Ada main ni? Orang-orang yang tertentu. Adrian Putra, terima kasih. Ada main ni ke? Putra, terima kasih. Pandai. Okay, kita nak mau apa, geng? Tanya kenapa bos empire esok lah. Berapa tempat
Ingat tau. Dalam G-string ni tau. Puh. 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 Mana Wan? Ni. Ha. Syurga. Nak? Aku tak tahu. Boleh try? Tak ingat aku. Boleh try. Nama aku explore Terima kasih. Yang satu koin tu jalan, jangan stop lah. Jangan stop. Satu koin tu jalan. Nombor 3 Fik. Ha? Nombor 3 dah? Gerakkan yang satu koin. Oh. Siap. Nombor 3. Teruskan geng. Tati terima kasih. Geng kita dah nombor 3 dah geng. Come on. Nombor 2 lah. Nombor 2. Okey, terus. Kejar lagi sikit itu. Pakai ni je geng. Pakai apa tu? Karim, Ramadan Karim. Dengan apa tu? Mutabak. Go geng, nombor 2 behind 5.5. Pakai mutabak. Pagi. Apa itu? Pagi 15 mutabak dah boleh kejar lagi. Ju Haifa Fendi terima kasih. 15 mutabak dah boleh tegar. Dah boleh kejar. Hitam depan tu apa? Ha? Boswan. Shima terima kasih. 15 mutabak geng, let's go. Sungguh satu. Selamat sahur. Tempat camping Wan. Ha? Tempat camping? Gerakkan mutabak ni. Korang satu ada 2,500 kat orang kat atas. Kira tadi patut Ramadan tu satu lagi kira. Bawalah dengan topak ni. Kita awal sangat sahur tu. Saya sahur Orang paling steady. sebelum waktu imsak. Ayin terima kasih. Ini bukan naik atas ni. Lawa sih laluan ni. Ya. Terwung. What the fuck apa? Emang lu. Laluan baru unlock. Keluar mana ni? Geng tak bergerak tu. Kita punya apa tu nama dia? Kenapa saya susah ingat Mutabak. 15 mutabak geng untuk kejar nombor 1. Kau geng. 15 mutabak betul tak? Ke salah? Panas. Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Dia berkurang lah 15, 16, 17 gitu lah. Hati-hati tu tengok sikit labu tu. Takut dia buka kaunter zakat kat atas nanti. Buang terima kasih. Selamat puasa.
Depan tu cahaya apa? Reflector. Untuk hikers. Tempat ni sebab tu kat sini ramai orang sesat geng sebenarnya. Sebab dia banyak sangat cabang jalan. Sekejap tengok location. Kat mana ni? Sekejap tengok location kat mana ni. Tak ada line Lag sikit geng. Assalamualaikum. Kok mana ni Bu? Kita naik bukit je ni. Adrian, terima kasih. Kejap apa nama? Maps. Google Maps. Mana yang nak bayar zakat tu boleh dah. Aisyah, terima kasih. Ke mana ni? Macam Daniel. Alamak, mana? Tak faham lah map ni. Kak Suar, terima kasih. Sekejap. Tengok ke depan sekejap. Macam naik bukit. Naik bukit saya patah balik. Apa hitam kat depan tu Allahumma bismillah. Ada kolam lah sini, Bu. Ha? Ada kolam. Ya kot. Kolam macam tadi tu. Hai, bye-bye. Tak ada nama. Pelangi, terima kasih. Geng, let's go geng, gerakkan. Kerja nombor 1 geng, kita nombor 2 sekarang ni. Bahaya siut. Ha? Bahaya ni. Kan? Inilah dipanggil ulu ni. Tapi tak hujan boleh lah. Kan? Ulu air. Sampai nak tu ni. Oh, dia tebus rumah. Ni kanan. Ni? Tebus rumah. Cakap ada kolam di sini. Mana, Bu? Jalan dia? Mana jalan dia? Aku nak lupa tadi. Aku nak sesat. Dan kat depan tu aku kena tunggu dengan anjing. Aku pernah sesat sini. Sedap. Makan apa jauh? Makan nasi. Ada refleksologi. Geng, gerakkan geng. Let's go. Tak bergerak tu. Patutnya kat mana ni? Lontok tu. Tu atas. Kau atas? Kita tengok. Lepas tu turun mana, Bu? Ni.
Innahu min Sulaiman. Macam masuk ke dalam je ni. Weh, thank you Lisa. Thank you Lisa. Fendi, thank you. Sekejap. Saya lupalah maps dia. Saya kat belah mana. Mana maps dia? Okey. Terus ke situ. Okey. Kasino, terima kasih. Tak mau muncul-muncul pula. Tunggu apa? Hantu ke apa? Kalau tunggu hantu jangan dekat live ni. Kita orang buat explore. Jangan tu live ni. Live ni tak ada hantu. Kalau ada pun nasib je. Tapi aku dengar macam orang memuja-muja. Tak ada, saya tak dengar.